Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah ditegur dan dinasihatkan pelbagai pihak, Majlis Peguam tetap berdegil meneruskan forum bertajuk Memeluk Islam artikel 121-1A yang menyentuh peranan Mahkamah Syariah negara ini. Dan kurang 12 jam sebelum ia diadakan, 29 badan bukan kerajaan NGO Islam hari ini bangkit mendesak supaya forum itu dibatalkan. Marilah kita bergerak bersama-sama 10 orang pemimpin dari persatuan Islam yang ada pada hari ini untuk kita masuk ke pejabat Majlis Peguam dan menyampaikan memorandum tersebut. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekumpulan 29 badan bukan kerajaan NGO Islam terbabit berkumpul di hadapan bangunan Majlis Peguam sejurus selepas solat Jumaat bagi menyatakan bantahan mereka. Asas kepada bantahan itu, forum terbabit dikatakan bakal menyinggung perasaan serta sensitiviti umat Islam. Ia juga dikhawatiri menimbulkan syakwa sangka yang akhirnya boleh mencetuskan ketegangan antara rakyat. Selain itu, forum terbabit juga didakwa tidak menghormati perlembagaan negara yang mengiktiraf bidang kuasa Mahkamah Syariah. Memorandum bantahan bersama NGO ini diserahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Peguam, Corin Wong. Presidennya, Datuk Amtiga Srinivasan tidak hadir dan dilaporkan berada di luar negara. Kita telah meminta mereka secara baik untuk membatalkan forum yang diadakan esok. Namun mereka tidak boleh memberi sebarang jawapan. Oleh demikian, kita telah memberi satu tempoh masa sehingga jam 4 petang ini untuk mereka mengadakan satu press conference bagi menyatakan pembatalan forum tersebut esok. Sekiranya pembatalan itu tidak dibuat pengumuman pada jam 4 petang ini, kita telah membuat keputusan bahawa pada jam 8 pagi esok, 10,000 umat Islam akan dikumpulkan di kawasan ini bagi memastikan forum tersebut dibatalkan. Inilah pilihan kita. Majlis Peguam dikecam pelbagai pihak kerana penganjuran forum serta dialog terbuka bertajuk Memeluk Islam artikel 121-1A Perlembagaan Persekutuan menilai semula kes Subhashini dan Syamala. Antara panel utama forum yang dijadualkan esok itu, Pentadbir Raya Syar'i Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Naim Mohtar, Pengarah Pusat Syariah Undang-Undang dan Sains Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Dr. Wan Azhar Wan Ahmad serta beberapa pengamal undang-undang lain. Dalam pada itu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM membuat satu laporan polis di Sentul berhubung penganjuran forum terbabit. PPIM mahu polis menyiasat penganjuran forum itu yang dikatakan berbaur perkauman dan didalangi setengah pihak. Kita tidak boleh berkompromi dengan perkara-perkara seperti ini kerana kita lihat ini bukan merupakan satu forum yang pertama yang dianjurkan oleh pihak Berkaunsil. Mereka pernah menganjurkan banyak forum-forum yang berbaur perkauman dan kita risau mereka menggunakan kelebihan pengetahuan mengenai undang-undang untuk dimanipulasikan bagi meminta sokongan orang ramai untuk menyokong ke arah sesuatu yang boleh membahayakan negara. Terdahulu, Majlis Peguam mengadakan sidang media khas pagi tadi bagi menyatakan pendirian mereka. Forum serta dialog terbuka itu akan tetap diteruskan. Jaminan kepada semua perlembagaan negara tetap dihormati. Sidang media ini dipengerusikan Naib Presidennya Raghunath Kesavan. Mesej berikut dilontar kepada pihak yang bimbang kesan penganjuran forum berkenaan. We are not questioning 121A. Dan peruntukan artikel 3 Federal Constitution juga tidak dipertikaikan. Majlis Peguam menerima hakikat artikel 3, artikel 121A Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada isu kan? Apa yang akan dibangkitkan esok adalah berkenaan bidang kuasa Mahkamah Syariah serta sivil. Isu yang timbul adalah berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh segulungan masyarakat kita. Masyarakat ataupun keluarga yang terlibat dalam konflik yang timbul, konflik undang-undang yang timbul daripada isu-isu melibatkan dua sistem undang-undang, undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Mengikut program yang diedarkan, forum yang berkaitan dengan artikel 121-1A diadakan pada bahagian kedua.
Ia bertajuk menilai semula kes Subashini dan Syamala. Patutkah artikel 121-1A dinilai semula atau dipindah? Pada bahagian satu forum itu, ia mengajak wakil atau kaum keluarga yang memeluk agama lain memberikan pandangan mereka terhadap perspektif sosial artikel 121-1A.